Kita tinggal harta, kita mengharapkan anak kita bersedekah untuk kita. Belum tentu. Belum tentu. Dia sedekah juga ustaz, malam 40. Dia panggil pokok hafiz tu email gapo mai baca Quran 30 juzuk, pada dia bui 100 orang. Muka kita orang bandar, kapitih banyak. 100 orang budak-budak mai baca Quran 300. Lepas tu kita nak kubur sesah. Sesah. Budak-budak tapis baca 30 juzuk. Sesah kita nak kubur. Atas dunia dulu bapa pun tak guna kapitih tu untuk belajar Quran. Bapa pun tak guna kapitih tu untuk beli tok guru. Bapa pun tak guna kapitih tu supaya ajar mung Quran. Mau baca lebih bernilai lagi daripada orang lain tolong baca. Bodoh ke cerdik mung. Ustaz Ismail kamu kata. Dan sebagai akhirnya Zunun kata kalau nak tengok manusia yang rusak kerohanian ialah manusia yang banyak mencari kesalahan ulama. Celah tu orang tu punuh rohaniah dia. Celah masyarakat tu punuh rohaniah dia. Hari ni muslimin muslimat orang berani menegur, mengata dan bagai-bagai lagi ulama-ulama. Walhal sedangkan dia tu siapa dia? Itulah menunjukkan masyarakat yang sunnah rusak kerohanian. Ulama royak benda 10 perkara. Dalam dia royak ada 2 yang tidak lapar hak molek. Kita tak ambil hak lapar hak molek, kita duk jaja hak tak molek 2 tu. Sedangkan ulama juga adalah manusia biasa. Dia bukan maksum. Dia tidak terlepas daripada silap dan salah. Tapi oleh kerana hati kita penuh, kita akan jaja yang 2 perkara tu. Lapar hak ulama suruh, kita buat tak erti. Inilah masyarakat yang rusak kerohanian. Tak apa demo tak boleh bayar hotel kawal, tak apa, kau tahu moga demo susah juga. Tapi sekurang-kurangnya kan demo wak mari 10 20 nampak sangat demo ada juga usaha nak bayar. Seolah gitu. Ning nak kau rakit telefon pedek, jumpa lari. Nampak? Orang buka kelas pun start motor kelik. Gap dia mu ni. Jadi. Sedangkan sinilah tok guru Quran utama di Kelantan. Al-maklum semua. Tak rebut peluang tuan-tuan. Kalau hok ngaji dah alhamdulillah. Kalau masih ada lagi yang belum mengorok langkah, kita nak bawa kepada dia tuan-tuan. Sebagai akhirnya selalu hamba contohkan. Zunnun al-Misri seorang wali Allah. Dia mati dalam keadaan semua orang menghina dia. Seluruh kota Mesir mengatakan Zunnun ni orang gila. Orang tak hidu lah, orang tak hidu. Tetapi rupanya Zunnun al-Misri adalah wali Allah di sisi Allah Ta'ala. Bila Zunnun mati, tak ada orang nak tolong uruskan jenazah Zunnun. Pasal orang pandai jijik. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala percampakkan dalam hati orang kapun tu ada 4-5 orang tergeruk nak uruskan. Pasal demo tu kata dia tak boleh kena kambuh juga Zunnun ni. Lembu mapuh pun kita kena kambuh, bau busuk ni kan pula manusia. Tak apalah ada orang lain tak sikit tolong, tak apa kita 4-5 orang ni. Tolonglah dia menguruskan mandi dan sebagainya. Pikulah nak kita ni. Dalam dia pikul itu kebetulan mayat Zunnun al-Misri orang biasa. Mayat Zunnun al-Misri kata dia, wahai orang yang mengusungku, berhenti seketika. Aku nak sembahyang. Agak-agak mana bah? Oh, hamba tahu situ. Nang botinang tui bati tui. Ya Allah, tak sadut royak. Hamba moyak ya bagi dia imam tak tahu. Tapi duk pegang gitu. Berapa minit semaya? 5, 10. Sesat semaya, mayat Zunnun kata, percepatkan. Aku tidak sabar untuk menemui kekasihku Allah. Berunga bau.
Sudah ke bumi berapa pokok 45 ni orang pun gilah. Kat orang ramai berapa. Dia kata berat. Kecek banyak kakak tu. Kecek. Dia kecek kata. Berhenti nak semaya asar. Lepas tu, kawai berhenti. Bila-bila berhenti pun kokok-kokok tu. Dia semaya tengah tidur. Tak reboh kali. Waktu sudah pada semaya tu, dia suruh cepat pergi kubur. Berongkak apa kawan. Dalam ramai-ramai tu. Dengar. Ada orang kata, pelik Zulnun ni. Ni bukan sebagiannya orang. Mesti orang yang istimewa. Dia selidik, dia tanya, tengok. Ada seorang tu yang selalu berulang alik jumpa Zulnun pergi makan. Dia bertanya, tahu nak tanya dia tuan. Hari tu masa Zulnun mati hari tu ke? Hidup hari tu dia mau dia ulai alik pergi makan ke dia tak? Dia tahu siapa dia sebenarnya Zulnun. Orang tu kata tok guru aku tu. Tok guru aku. Dia mengaji dengan dia bagai-bagai ilmu. Antaranya Zulnun Al-Misri kata, tok guru aku kata, kalau siapa-siapa dia nak kenal manusia yang rusak kerohanian, yang pertama ialah manusia yang banyak menghitung bahagia dunia daripada bahagia akhirat. Sialah tu manusia rusak kerohanian. Kita banyak menghitung bahagia dunia. Amba tak apa dah kalau amba mati. Orang tina amba tak susah. Rumah besar. Kakak cukup, maliko ada dalam tu. Harta amba makan 3 generasi tak habis. Kereta boleh tahan nak naik kereta dia. Piti hamba dalam tabung haji, dalam bank. Rumah sewa, kedai, bagai-bagai. Amba tak using dah kalau amba mati. Munduk bila bagi hak mu nak tinggal. Hak mu sebut tu bagi hak mu nak tinggal. Bagi hak mu nak bawa. Bagi hak mu nak bawa. Enggak dia. Enggak dia bagi hak mu nak bawa. Mu ni cerdik ke apa dah? Nak mari ceramah dia ke bakhia tak bawa pitih. Jak pasal putih lagi pada Pak Ahmad tak bawa pitih 5 sen. Siapa peringat kereta mampu? Orang peringat kena apa? Dia bagi. Berapa Ustaz? Mampu Berapa Ustaz? Habis minyak. Tak apa. Ustaz tunggu sini. Hamba tolong pergi beli. Wak mai pitih hamba tolong pergi beli. Pitih tak ada. Tapi di rumah hamba banyak. Ngabini hamba dalam tabung haji, dalam bank, ada rumah sewa. Rumah hamba besar. Dia biarlah hak tu. Ustaz nak beli minyak dia. Nak beli minyak. Inilah kalau kata gini, apakah pitih demo dulu lah. Tak boleh Ustaz, amba nak buah minyak juga. Orang itu tak kata bodoh kat amba. Pasal depan mengambil Ustaz ke. Tapi dalam hati dia paling pun dia jumpa bengong Ustaz tu. Apa? Mung kau Ustaz Muhtar pun kata bengong juga. Dah mu kira nak ayat. Kata dia mampu. Aku minta pitih nak pergi beli minyak. Dia dah royak harta dia rata. Tak bengong gitu. Tolong Ustaz. Lepas dia minta pitih aku puluk nak begitu. Bengong. Nampak tuan-tuan? Hari ni kita gitu dah. Banyak kita membilang bahagia kita nak tinggal, tapi bahagia kita nak bawa. Alangkah cerdiknya hamba tuan-tuan. Hamba tinggal. Hamba nak bawa. Pada takdir minyak habis. Hamba nak beli apa dia di perjalanan. Mungkin lepas pada ceramah ni tak ada orang jamu gapo hamba nak minum air dengan media hamba. Kalau tak ada jamu lah, tapi hamba percaya ada. Sekurang-kurangnya lagu tu. Baru kata hamba cerdik. Hak bawa apa hamba bawa, hak tinggal apa hamba tinggal. Muslimin muslimat semua gab dia kita nak bawa. Kitab Azkar menyebut, dia kata barang hak mu nak bawa ni di antaranya ialah kalau mu nak suruh luah lubang kubur mung melalui sedekah. Kalau mu nak suruh luah lubang kubur mung melalui sedekah. Cuba mu bayar ke kalau mu sedekah RM1 luah mana? RM10 luah mana? RM100 luah mana?
$1,000 dan banyak lagi luas mana. Serupalah rumah atas dunia. Kalau rumah hak kecil berapa nilai? Lagi besar, lagi comel, lagi kondusif, lagi tentu nilainya juta. Gitulah juga rumahmu dalam kubur. Kalau mu nak suruh lubang kuburmu itu luas seluas-luasnya melalui sedekah. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Datuk Ismail kamu, Allah yarham kata, mu jangan jadi kerja bodoh. Jangan buat kerja bodoh. Waktu hayatmu kedeku, mu ngira nak sedekah. Mu mengharapkan nanti mu mati, anak-anakmu sedekah kamu. Kerja bodoh dia kata. Belum tentu lagi anak-anakmu akan bersedekah kepadamu. Ketika mu forum dengan Ustaz Osman, Tok Imam tua Masjid Tepu. Dia kata dia, ketika dia belajar di Mesir, ada seorang tu yang kaya, yang memiliki harta 300 bilion. Bukan 300 juta. Ya, 300 juta. Tak ada orang yang boleh menerima harta dia. Bila sampai ke mahkamah, diisytiharkan. Cari ada 3 orang yang layak. Bagilah 3 orang tu. 100 juta. Bila sudah bagi, mahkamah tu kenal orang tu. Dia kata, apa salahnya? Dia kata, awak semua ni boleh harta, boleh pitih mudah. Kami minta salah seorang daripada 3 ni, kata hak ni minta 100,000 daripada 100 juta. Dan 300,000 ni kita bina satu masjid untuk arwah. Hak ni kata dia. Dia kata minta maaf lah. Ambo tak boleh beri pasal pitih ni lah ambo nak gunakan untuk membesarkan anak-anak ambo, nak pergi anak-anak ke apa. Ni rezeki ambo. Hak ni pula ambo banyak komitmen. Hak ni pula kata gini. 3 tak boleh beri belakang. Nampak tuan-tuan? Kita tinggal harta, kita mengharapkan anak kita bersedekah untuk kita. Belum tentu. Dia sedekah juga ustaz, malam 40. Dia panggil pokok hafiz tu imam gapo mai baca Quran 30 juzuk, pada dia beri 100 orang. Muka kita orang bandar kapitih banyak, 100 orang budak-budak mai baca Quran 300. Lepas tu kita nak kubur sesah. Budak-budak tapis baca 30 juzuk. Sesah kita tak kubur. Atas dunia dulu bapa mu tak guna kapitih tu untuk belajar Quran. Bapa mu tak guna kapitih tu untuk beli tok guru. Bapa mu tak guna kapitih tu supaya ajar mu Quran. Mu baca lebih bernilai lagi daripada orang lain tolong baca. Bodoh ke cerdik mu? Ustaz Ismail kamu kata. Dan sebagai akhirnya Zunun kata, kalau nak tengok manusia yang rusak kerohanian ialah manusia yang banyak mencari kesalahan ulama. Celah tu orang tu penuh rohaniah dia. Celah masyarakat tu penuh rohaniah dia. Hari ni muslimin muslimat, orang berani menegur, mengata dan bagai-bagai lagi ulama-ulama. Walhal sedangkan dia tu siapa dia? Itulah menunjukkan masyarakat yang sunnah rusak kerohanian. Ulama royak benda 10 perkara. Dalam dia royak ada 2 yang tidak lapar hak molek. Kita tak ambil hak lapar hak molek, kita duk jaja hak tak molek 2 tu. Sedangkan ulama juga adalah manusia biasa. Dia bukan maksum. Dia tidak terlepas daripada silap dan salah. Tapi oleh kerana hati kita penuh, kita akan jaja yang 2 perkara tu. Lapar hak ulama suruh, kita buat tak erti. Inilah masyarakat yang rusak kerohanian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, pertama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, minta maaf banyaklah kalau sekiranya cara hamba berkuliah tidak kena dengan orang bandar. Sebab nak mari kuliah di Masjid Kubekhiyah ni calai-calai orang. Kalau beranak tak cukup bulan, kelik tak jumpa rumah. Pasal orang sini, orang cidik-cidik, orang elit-elit, amat tahu kebahagiaan ayat ini. Jadi atas dasar seorang ulama kata, dia kata berdakwahlah sehingga mu jadi alim.
Jangan mu tunggu aling baru nak berdakwah. Atas dasar itulah amu terima undangan Tok Timeh. Ni sebuah pada ilmu banding dengan tuan-tuan langit dengan bumi banyak tuan-tuan. Tapi abang berani mari duduk di sini kerana ulama kata berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Jangan tunggu alim. Jadi itulah saja akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.